Apa perasaan jumpa Cristiano Ronaldo? Tak habis-habis lagi. Adakah nak jadi pemain bola sepak ni perlu daripada kecil? Tak boleh ke masa sekolah menengah ke? Tak boleh? Cuba Tak, ulaskan. Okey, tak semestinya daripada kecil. Tapi kalau daripada kecil pun bagus juga. Saya pun daripada kecil lah pasal berminat dalam bola sepak. Jadi sampai sekarang pun masih bermain kan? Masih bermain. Okay. Tapi tak main Liga Super dah. Tak main Liga Super. Kelab dan akademik first. Ingat tak? Dulu bagi saya mana ada akademi. Tak ada akademik dulu. Main sekolah je. Nak kata akademi tak ada lah. Yang betul sekarang, budak-budak sekarang banyak akademi, banyak pendedahan. Itu yang adik-adik semua kena ambil peluang untuk maju ke depan. Apa ciri-ciri nak jadi player bola? Ciri-ciri dia mudah lah. Kena berminat dalam bola sepak dan juga bila diberi peluang bermain bersungguh-sungguh dan juga kena disiplin lah. Disiplin paling penting dalam bola sepak. Okey, disiplin tu penting. Kalau tak ada disiplin, awak Kalau tak ada disiplin, bagus pun sekalipun tapi hancur juga. Itu adalah disiplin yang penting lah. Okey, soalan last. Apa perasaan jumpa Cristiano Ronaldo? Tak habis-habis lagi. Apa perasaan? Okey, perasaan memang bangga lah sebab bukan mudah nak bergambar dengan dia, boleh jumpa dia dan juga ramai lah bintang-bintang dunia waktu tu. Jadi sangat-sangat bertuah.